Maklumat sekolah IC ni bermula dengan kelahiran kita akan dapat make it atau sijil lahir. Kita pakai untuk umur 12 tahun. Selepas umur 12 tahun, semua diwajibkanlah warga negara untuk daftar IC. Daripada umur 12 tu sehingga umur 16 kita boleh tukar IC, buat IC lah maksudnya, buat IC lah tempoh tu. Dan selepas umur 16 tu adalah kategori daftar lewat IC. Lepas itu daripada umur 18 dia boleh kena antara 18 hingga 26, antara tempoh tu dia kena tukar sekali. Mana kali kedua lah. Tadi dia pakai 12, selepas 12 dia kena tukar antara 18 hingga 26. Tempoh tu dia kena tukar sekali. Dan selepas tu dia tak wajib tukar lah, kecuali IC kita rosak ataupun nak tukar alamat ke, boleh tukar lah. Dia tak ada satu kewajipan selepas tu untuk tukar. Kecuali chip rosak ataupun nak tukar alamat baru, boleh tukar lah. Dan bayarannya RM10 saja.